Ni sudah tepuk, mana tak mau saya lebih dari 10 tahun lah ni. Saya ingat tak, rasa sedih, jangan terus. 100 tahun boleh lagi tak? Tapi sebagai hala tuju untuk sesi parlimen akan datang dan tahun ini dan berikutnya. Undang-undang yang pertama yang akan dibentangkan di parlimen dalam sesi akan datang mulai Januari ialah undang-undang pemisahan kuasa pendakwa raya dan peguam negara. Kedua, semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Bukan KSN. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh. Baik. Ni sudah tepuk, mana tak mau saya lebih dari 10 tahun lah ni. Saya ingat tak, rasa sedih, jangan terus. 100 tahun boleh lagi tak? Jadi terima kasih kerana bagi tepukan. Tolong ambil nama siapa yang tepuk tadi. Kemudian yang juga disiapkan oleh Menteri Azalina ialah undang-undang Ombudsman. Ombudsman ini satu institusi yang diperkenalkan di zaman Islam dulu, disebut institusi Hisbah. Public duties, public accountability. Ya, pernah diukupas oleh Ibn Taymiyah dan pernah dilaksanakan di beberapa negara di zaman Khalifah. Iaitu institusi yang memberi ruang kepada rakyat membangkitkan apa sahaja permasalahan kerana tanpa kecuali dari Perdana Menteri sehingga ke bawahnya harus dipertanggungjawabkan dan boleh disoal.